Assalamualaikum semua. Jom kita masak nasi khaomuk rempah melah. Dalam satu set ni sudah lengkap semua rempah yang diperlukan. Masukkan rempah nasi khaomuk ke dalam beras basmati. Masukkan air. Masukkan susu cair. Kacau dan masak nasi. Perap ayam dengan rempah yang disediakan. Masukkan sedikit air. Gaul rata. Kemudian goreng ayam. Angkat ayam setelah masak. Siap, sedia dihidang. Simple kan?